Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di sini. Di makanan ni, iaitu di dapur Saiful. Saiful masak, Saiful rasa. Okey. Viral ni, dan jom kita tanya dengan tuan punya gerai ni sendiri. Apa yang sedap, apa yang menarik, dia tutup pukul berapa, dia buka pukul berapa. Jom ikut Zaza. Kita tanya. Assalamualaikum. Salam. Okey, nak tanya. Hai. Ya. Apa nama gerai ni sendiri? Ceritakan sedikit. So basically nama dapur Saiful lah. Saiful itu nama saya lah, Saiful. And then Saiful, Sempoy. Saiful kita masak sebab apa? Kita ambil Sempoy sebab kita simple. Masak-masak kita simple. So senang and semua boleh rasa lah. Okay, so basically kita punya menu kat sini, especially kita ada spaghetti. So macam yang boleh tengok kat depan ni. Okay, spaghetti yang kita ada. Dia ada menu dia sini Ni jenis-jenis spaghetti. Kita ada 10 jenis spaghetti. Alright. So ini kita punya menu yang kita ada. Spaghetti kita ada carbonara, alfredo, bolognese, sauté egg. Okay, selain pada tu kita ada jenis yang klasik, jenis yang kita punya Melayu punya rasa. Kita ada masak lemak. Ada tom yum. Boleh pilih ayam, daging, udang. So ni dia punya harga lah. So okey, ni kita punya best seller. Aglio, udang, alfredo, so tom yum udang. Okey, selain pada spaghetti juga kita ada side dish. Okey, side dish ni kita ada 3 jenis. Kita ada mac and cheese, lasagna, garlic bread, mushroom soup. Side dish ni kita jual RM6 sahaja. Okey. Okey, saya pun dah rasa tadi, sedap. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, so kita punya spaghetti daripada RM10 sampai ke RM12 sahaja. Tempat di mana tu? Okey, tempat kita terletak di Pasar Tani Kekal, Manjung. Kita buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 1 petang. Setiap hari kecuali hari Khamis. Hari Khamis jangan datang. Sabtu Ahad pun buka lah? Yes, betul. Sampai malam ke ataupun waktu yang sama? Kita buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 1 petang. Memang waktu sama lah? Betul, memang waktu sama. Apa yang paling istimewa kat sini? Okey, paling istimewa yang paling orang suka tekak Melayu. Tekak Melayu kita ambil masak lemak cili api. Boleh try kita punya masak lemak cili api. Udang, ambil resepi-resepi ni datang daripada mana? Okey, resepi ni memang saya punya sendiri. Saya belajar sendiri, so saya olah sendiri. So memang resepi 100% dari saya lah. Okey. Semoga terus berjaya lah. Amin. Dengan masakan-masakan yang akan terus dipelajari lagi dan lagi. So korang yang mana nak rasa spaghetti, boleh datang ke Pasar Tani Kekal. Harga berpatutan. Yes. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kepada anda semua bolehlah datang ke sini untuk merasakan ada masakan Melayu dan ada masakan luar. Okey. Okeylah. Zaza pun nak cuba rasa lagi dan lagi. Dan cuba panggil kawan-kawan dan yang lain untuk cuba merasakannya. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, tetap selalu.